Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Review Zone episod yang seterusnya. Okay, pada hari ini kita akan mereview satu lagi karya ataupun komik yang kita bawakan yang bertajuk Tempur Bermula. Karya daripada Zind. Okey, jadi ni sebuah karya yang seakan-akan macam adventure lah. Tapi bukan adventure, bukan berkaitan dengan haiwan ke dinosaur ke. Kali ini berkaitan dengan serangga. Okey, tanpa buang masa, jom kita saksikan review ni. Alright geng, kembali lagi di Review Zone. Okey, kali ni kita akan review sebuah karya daripada pelukis Zind. Okey, jadi ni adalah cover di bahagian depan. Kita boleh lihat tajuk dekat situ, Tempur Bermula. Okey, jadi ada beberapa perkara yang di-highlight dekat situ. Okey, jom ke dunia serangga yang luar biasa. Okey, jom lihat dekat bahagian belakang buku. Jadi ini adalah bahagian belakang buku. Jadi buku ni berharga RM16 bagi Semenanjung dan RM17 bagi Sabah dan Sarawak lah. Okey, jadi ini adalah dekat bahagian spine buku. Okay, kita boleh lihat dekat situ ketebalannya. Dan ini adalah buku volume nombor 1, terbitan daripada Kadokawa Gempak Stars. Sekarang kita akan cuba belek di bahagian dalam. Okey, untuk mencari bahagian slot karakter lah. Jadi ini adalah karakter yang terlibat di dalam cerita buku nombor 1 kali ini. Okey, dekat situ kita boleh lihat jumlah muka surat 137 muka surat. Alright. Dan ini adalah sebuah karya daripada Zind yang kali ini memfokuskan kepada pembelajaran. Jadi kat situ ada info-info penting berkaitan dengan serangga. Alright. Jadi buku ini adalah sepenuhnya di dalam bahasa Melayu dan juga full colour lah. Boleh lihat dekat situ warnanya sangat menarik, sangat bright, sangat ceria dan sesuai untuk pembaca dewasa dan kanak-kanak. Okey, dekat situ kita boleh lihat lagi butiran berkaitan dengan info serangga yang berbeza lah. Setakat ini, buku ini sudah pun mempunyai 3 volume kesemuanya. Tetapi baru 1 volume saja di dalam bahasa Melayu. Okey, dia ada bahasa Melayu, English dan juga Cina. Okey, jadi kita perlu tunggu volume yang seterusnya di dalam bahasa Melayu. Okey. Dan bagi siapa yang meminati serangga, kemungkinan buku ini adalah untuk anda. Okay, kerana terdapat begitu banyak informasi yang lengkap berkaitan dengan serangga lah. Okay, jadi ini adalah siri gempur serangga, Tempur Bermula. Buat kali pertama kita dapat melihat sebuah komik yang memfokuskan kepada serangga lah. Selain daripada informasi, kita juga ada hiburan yang santai. Jadi buku ini sangat terbaik. Segera dapatkannya, okey? Okey, itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang berminat mendapatkan karya Zind Tempur Bermula ni, boleh saja ke Shopee ataupun ke gempakstars.com. Okey, jadi segera dapatkan. Kita dapat tahu bahawa yang siri Tempur ni dah ada 3 volume lah. Tapi itu dalam bahasa Cina. Jadi kita sama-sama nantikan volume seterusnya. Okey, kita jumpa lagi di review akan datang. Bye. Assalamualaikum.